yang belum lagi berada di pasaran. Belum. Jadi dapatkan yang original bila keluar di pasaran nanti. Ya, wait. Ya. Tapi sepanjang kita dah datang di sini. Ya. Dah berapa kali kita di Brunei? Aku banyak kali masih dah. ingat lagi. Apa yang kau ingat? Aku ingat tuh. Apa dia? Oh, bukan. Apa dia? Aku ingat akan tuh. Ala yang selalu tak pernah miss konser kita. Siapa dia? Cik Minah. Cik Minah mana? Bukan, Cik Munah. Hah? Mana dia? Aduh. Hah? Itu dia. Angkat tangan sikit. Oh, tepuk sikit. Bukan. Hah? Itu bapaknya. Hah? Yang sebelah tuh. Sebelah dia. Yang pakai baju merah. Pakai baju merah. Anak Pak Mat Tempe, pompong kecepret, kelepok, eksiden. Itu. Yang baju merah tak ada. Yang baju merah. Tuh bukan dia tuh cleaner kat hotel kita tuh kak. Oh, sorry, wrong number. Apalah kamu nih? Bukan. Aku lupa. Bukan dia. Bukan dia. Tapi dia ires-ires tuh. Tapi mesti dia juga tuh. Ingat tak ingat kah itu kita jangan ambil tahu. Betul. Ya. Yang penting sekali, dorang mesti ingat ini. Apa? Apa dia? Au. Apa? Lagu? Iya kan? Iya. Ya, dorang mesti ingat. Coba pendengar betul-betul mesti ingat balik nih. Ya. Udah. Jalan-jalan di kota Dengan siapa? untuk kita berlima. Bosannya. Kenapa pula Tak ada wanita. ikut saja? Oke, kita coba ke depan. Kita sudah tiba Di mana? tiba di kota. Oleh sapayang. Janganlah lupa Yang ada. la. Bawa tur bersama. Jangan pikirkan orang, nanti berdua kita hilang. Kita tinggal duit aman Untuk kita balik pulang. Wahai temanku, apa ditunggu? Tunaikan dulu kewajiban. Ingat dahulu janji-janjimu. Warung kopi nasi lemak roti bakar roti canai cari kapal. Di mana Kita nak buka. bukan ditambah, tapi ditambah. Sampai kalah Kita nak lelah. Isi meja pinjaman kopi cawan tiup langa warung kolak. Pegele, Ewa. Ha. Jangan dipikirkan orang, nanti peluang kita hilang. Kita tinggal duit tambang. Untuk kita balik pulang. Wahai temanku, apa ditunggu? Tunaikan dulu kewajiban. Ingat dahulu janji-janjimu. Warung kopi nasi lemak roti bakar roti canai cari tabak. Di mana Ramah bila nak buka. tambah, mungkin ditambah. Tak sampai kalah. Kita nak letak kursi meja pinjaman kopi cawan tiup langa warung tolak. Besok remane deh. Oke, tepuk tangan sama-sama. Sate.
orang, jangan sampai petang uang Anda takkan terbang melayang. Cepat cari orang, panggil adik abang, kita banyak uang. Daripada sini jangan pernah sampai cakap mudah tak larat, seorang pun tak masuk jerah. Apalah nasib, hai si tulang bulan gerak, dikejar-kejar tak dapat, tapi kejar dengan melimpah. Nak jadi kaya raya, nak mengejar uang berjuta-juta, modalnya alahai senang saja, cuma hanya nak cari mangsa. Datang tentu masa, lihat di hati nak bantu baca, mimpi isi tubuh anak, mesyuarat merata-rata. Apalah nasib, hai si tulang empat berat, dalam penjara merempat, akibat nak kaya cepat. Ada kisah nak jadi kaya raya, nak mengejar uang berjuta-juta, modalnya alahai senang saja, cuma hanya nak cari mangsa. Ada kisah nak jadi kaya raya, nak mengejar uang berjuta-juta, modalnya alahai senang saja, cuma hanya nak cari mangsa. Itu tadi rangkaian lagu-lagu daripada album kita yang keberapa, Pe? Seantero, album kita yang 157. Ya. Ya. Hah? Hah? Oh, bukan. Oh, itu album lain ya. Album kita yang ketiga. Oh, yang ketiga. Oh. Ya sebenarnya niat di hati itu ingin memiliki orang Brunei gitu. Oh, Tapi siapalah aku? Oh, sedar pun. Tidak. Belanja ni. Hah? Aku rasakan. Tak, engkau memang tak ada orang yang nak, pasal engkau dah tua dah. Aku belum kahwin. Hah? Aku belum kahwin, mungkin dia orang nak aku, betul tak betul? Dengan bongkak. Siapalah yang malang tu? Apa dia? Tak apa. Kenapa? Bagilah peluang pula aku bercakap. Oh, okey. Cakap Aku lah. pun teringin juga nak berkahwin dengan orang Brunei. Cuba engkau cakap sikit. Cakap apa? Kenapa Cakap- kau teringin Cakap kahwin kau sama teringin orang ingin Brunei? Cakap Brunei? Boleh? Tak, kenapa engkau teringin berkahwin dengan orang Brunei? Cakap sikit. Tak, kau pandai cakap Brunei? Ya. Aku pandai cakap. Aku Cuba cakap pandai. sikit Brunei. Baik. Coba cakap Brunei. Brunei. Betul tak betul, Pak? Apalah dia. Apa dia? Tu cuba sebut perkataan Brunei. Itu aku baru cakap Brunei. Aku tak cakap bahasa Inggeris lagi. Couple macam nak bercinta. Konon-kononnya kamu ni dapat orang Brunei lah. Okey. Dapat apa? Saya ingat gigi aku. Ya. Macam mana? Ke sana. Kenapa Kau aku? jadi dia punya girlfriend. Okey. Konon-konon nama kau Nur. Nur. Nama kau Nur. Nur apa? Samdol. Aku perempuan ya? Okey, Kamu pula. Okey. Ya, mana? Okey, aku kontrol sini. Okey. Aku tackle dia lah. Ya. Cih. Apa ini perempuan cacat? Cik adik. Ya. Cik Minta adik. maaf. Ini bukan perempuan. Kalau yang goyang-goyang sini pacat. Iya kah? Saya ingat cik adik ni cacat. Tak apa. tak apa. Tahan iman. Tak apa. Okay. Terus. Hai. Hoi. Di sana. Di sini nak berkenalan dengan di sana. Boleh juga. Okey, ada respon. Teruskan. Di sana. Ya, Apa di sana sudah gosok gigi? Apalah. Tanya soalan yang lain. Apa ni tanya gosok gigi? Tak malu. Tanya lain. Di sana. Mulut di sana manis tapi mulut bau busuk. Ni tackle macam mana? Mana boleh dapat? Tak boleh lah. Aku tak Tak boleh lah. boleh Aku dapat nervous ni. lah. Aku gelojoh Dia lah. kalau nak teka perempuan macam ni cara. Cuba tengok. Kita kena gentleman. Hey. Dia nak teka perempuan macam ni cara. Excuse me. Apa ini? Ni mau tangkap musang apa ni? Mau tackle lah ni. Tackle apa ni? Kalau kau lambat. masuk aku tackle. Kalau kau masuk kau tackle. Engkau lambat. Itu bola sepak. Kau diam tepi. Kau lambat. Diam.
Kau jangan campur urusan rumah tangga orang. Ini apa ini tukar? Apa? Ini Kau bola punya sepak. masalah. Nanti. Aku berjaga Nanti. tengah malam anak. Jangan gaduh. Takkan. Tengok Abang Long. Asli. Tengok Abang Long. Masya Allah si Tengok Azli Abang Long. nak ambil. Okey kan kau jadi perempuan? Nak tackle bukan susah baik. Kau tengok Abang Long kau tackle orang Brunei macam mana? Oh, ya Allah. Allah, tolong. Kau merah. Ya Allah. Ini bukan tackle, ini kidnap. Wah, oh ya ke silap ah? Kencing manis aku lagi. Sudahlah, jangan gaduh. Apalah, jom Macam kita apa balik sayap dulu. aja aku tengok. Cuba tengok tu nampak Tak, yang sebenarnya kita nak cerita pasal apa ni? Oh, ya kan? Ya, Sekarang ni. Ha. Kita cerita pasal kahwin tadi. Tadi itu suka-suka je. Sepatutnya yang paling penting kerja. Betul lah. Aku sokong cakap kau tu baik. Kerja dulu. Betul. Betul. Kerja pula ada jenis kerja baik, kerja jahat. Tapi yang tu paling penting, kau tahu tak? Betul. Bukan kata-kata kerja baik, kerja jahat dah. Kita kena cari kerjaan yang halal. Jangan cari kerjaan yang haram. Contohnya kalau kerja yang halal merompak, Tak elok kan? dirompak. Contohnya kan, macam kita ni artis penat. Bikin album, buat filem. Senang-senang aja kena cetak rompak. Betul tak? Aku sokong tu. Senang-senang je peminat-peminat kita beli aja cetak rompak. Bukan senang kita nak praktis sarkis hari-hari. Ya. Aku tak keserang je. Penat kita. Aku dah dia. Sarki. Tak dia. Tak ada. Betul. Kalau kita yang nak beli orang ni bagi tahu untuk pengguna-pengguna juga. Ya. Jadi kita sebagai pengguna-pengguna, sebagai pengguna-pengguna, kita mesti belilah yang original. Yang original tu Kalau betul. kita beli yang cetak rompak, kita bagi duit, cetak rompak, angkatlah duit saya. Kita macam bagi duit dekat menyokong. Betul, Jadi betul. karya-karya seni tanah air ni, tak kira di Malaysia ke Brunei gitu, Telah disalahgunakan. telah disalahgunakan. Ya. Lirik lagu, muzik lagu, macam mana tu? Betul. Jadi kita bagi nasihat dekat diorang, carilah kerja yang baik, jangan cari kerja yang jahat. Ya. Dengarkan lagu daripada album kami juga yang masih lagi belum keluar di pasaran. Oh, belum lagi. Lagu Kerja Baik, Kerja Jahat. Jangan lupa dapatkan di pasaran. Masya Allah. Dapat kerja jadi pegawai bank. Hai, lebih baik dari mencuri bank. Dan aku pula kerja membuat kasut. Hai, lebih baik dari curi kasut. Itu semua kerja karut, jangan hasut, jangan hasut. Cari kerja, carilah yang berfaedah. Jangan jadi orang yang tak terjuara. Banyak kerja, ada dalam dunia. Ada pahala, ada dosa, pilih dengan bijaksana. Aku bangga jadi penternak ayam. Dia jadi bapak ayam. Aku kerja mencuci kereta. Lebih baik dari mencuri kereta. Woi yoi 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 yoi. Woi yoi yoi. Diam, Woi. diam. Yo. Diam. Woi. Woi yoi yoi. Belum lagi kerja masuk ke universiti. Dah dapat masuk jangan bakar suka hati. Dan aku pula jadi seorang nelayan, kan lebih baik dari kacau perempuan itu. Semua is anaya. Kesian kat dia, kesian dekat dia. Cari kerja, carilah yang berfaedah. Jangan jadi
pesawat. Untung halal tidak makan merasuah. Aku kerja mengutuk duit tol, lebih baik dari kaki botol. Cari kerja, carilah yang berfaedah. Jangan jadi orang yang tak tentu arah. Banyak kerja, ada dalam dunia. Ada bala, ada dosa, pilih dengan bijaksana. Cari kerja, carilah yang berfaedah. Jangan jadi orang yang tak tentu arah. Banyak kerja, ada dalam dunia. Ada bala, ada dosa, pilih dengan bijaksana. Kerja. Itu dia tadi lagu baru Ya. dalam album yang terbaru yang masih lagi belum berada di pasaran. Ya. Mazlan, Kerja baik. macam Ya. kita cerita yang tadi tu. Ah. Yang last sekali cerita pasal cetak rompak. Cetak rompak tu baik. Ha. Aku memang tak suka tentang cetak rompak ni. Jadi memang Ah. bukan kau seorang, tapi semua sekali orang tak suka yang cetak rompak. Betul. Betul. Jadi kita kena bagi tahu kat dorang pasal apa yang tak elok dengan cetak rompak. Ya. Belilah yang di original. Ya. Dia punya quality sound dia lain. Contoh macam lagu. Oh, lagu macam ni. Lagu yang cetak rompak. Ah. Aku bagi contoh yang Ya. terdekat. Okey. Sedap best, tu lagu. sedap. Bagus. Best Memang betul lah. sebiji macam cetak rompak Bagus. lah. Sebiji Eh, kaset oh. Aku tak nyanyi lagi. Oh, belum. Belum lagi. Terus. Okey, kalau yang cetak rompak. Okey. Tak yang original. Oh, yang cetak rompak. Okey, contoh cetak rompak. Ah. Oh, tu cetak rompak. Lagu apa aku tak faham. Cetak rompak. Tak faham lah apa dia cakap. You know what I mean now? Ni lagu- Ting tong apa Kalau time dia punya solo, Solo bunyi dia solo. Ah. Ni dapat solo ni. Dia ikut koda tau, koda. You raise everything ayat kotak ayat ting. Ting 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 ting. Ting ting tong tong. Tong tong. Ah, kalau yang original pula macam mana? Kalau original, cuba Ah. dengar lagu ni. Okey. Meru meru cuu meru meru. Huh. Meow meow cae meow meow. Merai caru merai cao. Namu didi napi didi kau. Program proเกินมานำไปกันไกลรักนำให้โยกมาเก็บบิงเนดี Assalamualaikum. Assalamualaikum. ดูเทดีไม่เอา Ui, bagus lah. Hey, Bagus lah. hey. La ilaha Assalamualaikum. illallah. Cik. Woi. Oh, jauhnya. Cik. Cik, jauhnya di jalan amboi. Amboi. Aku tak boleh dengar lagu tu. Itu cetak rompak punya cerita. Ya. Itu cetak rompak punya cerita. Jadi kalau kita dengar kualiti yang original, kita dengar kat rumah yang kita beli set hi-fi beribu-ribu tu, dengar bunyi tak ting tum tum. Ui, pecah real tu. Pecah tu. Betul. Okey. Jadi kalau lagu yang original dia, lagu dia macam gini lah. Lagu macam mana? Diorang pun boleh nyanyi sama-sama. Pasal diorang tahu ini memang sedapnya lagu ni, memang original punya. Betul tak, Wei? Lah. Tapi sebelum tu kita kena tanya dulu dia orang. Tanya. You all nak nyanyi tak nyanyi? Oh nyanyi tak nyanyi. Auda. Ni dia Auda. bukan Auda. Bis kita boleh menyanyi bersama kami. Orang Brunei. Abang orang Brunei bang. Tapi sebelum itu untuk bis kita. Lah. Wei. Tiba sedih pula. Jangan sedih sangat, Wei. Untuk bis kita semua bis aku berkata di sini. Kenapa ni? Limbis Ingin bis aku pesankan kepada kamu semua. Huduhnya muka. Memang hodoh. Macam embuyat. Tolonglah kami. Tak baik kau, Wahid tengah sedih, pergilah pujuk. Wahid, Tolonglah sedih. kami belilah yang original. Wahid jangan nangis Wahid. Dekat luar banyak Aku jalan. mewakili Siti Nurhaliza. Ha? Kan Siti Nurhaliza menangis kerana cetak rompak. Abang Wahid. Tak nak. 20 sen. Wei, Tak nak. apa dia osen ni?
Bukan. Tak nak. Kalau orang lelaki pujuk saya tak nak. Orang perempuan saya nak. Okey. Angkat jadi perempuan lah. Okey. Tak boleh lah, kau perempuan demi saya. Boleh. Nangis. Aku datang. Okey. Ya Allah. Rindu dan membara, membelai. Ini bukan perempuan. Ini pondan. Weh, Apa kau ni? aku tunjuk contoh nak pujuk dia. Kau tiba-tiba je begini. Nanti kalau mak panggil balik, Mazlan balik. Ya, Mak. Balik mana, Mak? Mak, 20 sen. Okey. Yang sebenarnya kita nak apa ni, nak hiburkan penonton Brunei ni semua dengan lagu-lagu medley kita. Lagu daripada first album dan juga second album. Jadi dengarkan rangkaian-rangkaian lagu daripada kami.